Nina kalau tang hari raya tak makan kacang jenis macam ni tak sah. Jom kita dengar dulu. Rangup kan. Rupa-rupanya buat lagi murah dan lagi senang kan. Jadi macam mana cara kita nak hasilkan kacang disco Aidilfitri ni? Jom kita simak. Bahan-bahannya insyaAllah sangat senang nak cari dan sangat mudah nak kita dapat. Okey, cuma kat sini Nina gunakan kacang jenis XL dan beberapa bahan yang lain lah. Nina akan tunjukkan sebentar saja lagi. Jadi for the first step, Nina nak sangai dulu kita punya kacang ni. Kenapa kita sangai? Supaya dia ada proses masak yang cepat lah dekat dalam kacang tu, supaya agar kita bila goreng nanti taklah lemau kacang ni nanti. Jadi kita sangai lebih kurang dalam 30 minit dengan api yang sangat kecil. Kena jaga api lah ya. Dan selepas siap sangai tu, Nina rehat dan sejukkan dulu kacang ni supaya proses nak bagi dia rangup tu kan akan berjalan. So kita kena chill dulu, bagi dia sejuk dulu, barulah kita go ke next step. Lama juga tau nak ambil masa bagi dia rest dan bagi dia sejuk tu. Kena pastikan betul-betul sejuk, barulah kita buat next step. Okay, first step ni untuk bumbu dia, Nina masukkan lebih kurang dalam 5 ke 6 ulas bawang putih. Nina tumbuk. Kalau tak ada macam ni memadai dengan apa tu orang panggil, pakai bawang putih serbuk pun tak apa. Okay, okay. Lepas tu Nina alihkan. Masukkan terus ke dalam kacang yang dah sejuk tu. Okay, and then lepas tu nak pecahkan telur. Telur ni 1 ke 2 biji lah ya. Tengok berapa banyak anda punya kacang. Macam Nina nak pakai dalam 2 biji macam tu ya. Okay, selepas tu nak letakkan bawang pula ni, lada putih secukupnya. Okay, selepas tu Nina masukkan gula lebih kurang dalam 2 sudu besar dan juga garam. Garam penting ya, sebab apa? Kalau tak berasa nanti kita punya kacang ni. Lepas tu Nina gaul rata. Selepas tu ni anggarannya Nina masukkan lebih kurang dalam 1 ke 2 sudu tepung beras, 2 ke 3 sudu juga tepung bistari yang pedas tu, dan juga 1 sudu serbuk cili. Sebab Nina dah terlebih pakai tepung ni kan. Sebab tu Nina kata tadi letak 2 biji telur. Kalau anda buat nisbah yang satu lagi tu yang tak berapa nak banyak, bolehlah guna 1 biji telur saja. Gaul-gaul sehingga dia jadi tekstur yang melekat macam ni. Kata orang Indonesia melengket kan. Okey, lepas tu masukkanlah minyak secukupnya untuk menggoreng. Pastikan ya nanti kita punya kacang tu tenggelam dekat minyak. Tu baru cara menggoreng yang betul. Lepas tu minyak dah cukup panas. Okey, sederhanakan api. Okey, teruslah masukkan kita punya kacang. Kena jaga api ya, takut nanti dia warna tak cantik pula sebab kita ada guna serbuk cili tadi kan. So nanti memang nak kena jagalah pakai api yang kecil ataupun sederhana besar sikit. Kena sabar sikit lah nak goreng ni kalau tak nanti hasil tak berapa nak cantik. Selepas tu Nina goreng untuk kali keduanya pula. Untuk kali keduanya ni pula, untuk lebih bau yang harum lagi, Nina tambahkan sedikit daun kari bersama dengan sedikit lada kering. Ini tak nak buat pun tak apa, ini sebagai additional sahaja. Okay, dah nampak cantik sebelum dia burn dan warna dia tak berapa nak lawan. Nina angkat dan Nina toastkan. Kena toastkan, tunggu dia sejuk dulu, barulah insyaAllah kacang ni akan rangup serangup-rangupnya. Okey, kena bersabar nak masak kacang ni. Alhamdulillah dah siap kacang disco Aidilfitri ni yang bolehlah jamukan kepada tetamu yang datang kat rumah nanti. Semoga bermanfaatlah untuk anda semua. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share. Hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nampak tu sangatlah rangup kacang ni. Okey, selamat cuba. Bye bye.